robot sekarang ni nak join marathon juga. Nanti perancangan mereka pun diorang ada. Terminator is coming, guys. Hasta la vista, baby. So guys, Honor brand smartphone ni, diorang pun ada buat humanoid, robot berbentuk manusia lah. Ada dua model yang diorang buat, iaitu Robotik A1 dan Robotik D1. Jadi kedua robot ni akhirnya akan buat international debut di luar China, bermula dekat Malaysia ni pada 30 Ogos untuk event Malaysia Marathon. So dua robot ni akan join dua kategori. Untuk yang Robotik A1 akan join 5km dan Robotik D1 akan join 10 km. Dan fun fact, Robotik D1 ni dah habiskan half marathon dalam 21 km di China pada April baru-baru ni dengan masa 50 minit 26 saat. Dah habis marathon ni pula, kedua-dua robot ni akan join perarakan Merdeka pula pada 31 Ogos ni di Putrajaya. Jadi mana-mana yang nak tengok perarakan mereka, bukan sekarang tengok polis, askar, bomba kan. Korang pun boleh tengok robot ni berarak juga. Tetapi korang masih boleh tengok robot ni dengan lebih awal. Pada 29 dan 30 ni, Honor ada buka booth dekat KLCC dan juga Pavilion Kuala Lumpur. Untuk info lebih lanjut, boleh singgah ke artikel kami dan jangan lupa to like, follow dan subscribe. So, Cincang OBM.